Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Aku pasti sekarang ni fans EPL, terutamanya fan Man U tengah excited. Sebab Man U datang Malaysia untuk bertemu dengan ASEAN All-Star pada 28 Mei 2025. Malaysia hantar 5 wakil ke skuad ASEAN All-Star ni: Azam Azmi, Adib Raoub, Haziq Nazri, Declan Lambert dan Sergio Aguero. Bila dah main lawan Man U ni, confirm lah player-player ni tak ada dalam perancangan skuad Harimau Malaya bertemu dengan Cape Verde dan Vietnam. Berbanding match Man U ni, sebenarnya aku lagi teruja lah nak tengok match Harimau Malaya. Dengar cerita ada 3-4 player berdarah warisan baru yang hampir pasti akan lampau diri at least sebelum match bertemu dengan Vietnam nanti. Dalam video kali ni aku nak cerita sikit lah pasal Cape Verde, atau orang kampung sana sebut Cabo Verde. Negara yang rakyat Malaysia agak tak familiar. Kalau dalam kejohanan-kejohanan sukan mana pun, negara ni macam tak di-highlight sangat. Cape Verde ni bekas jajahan Portugis dan merdeka pada 5 Julai 1975. Cape Verde ni sebenarnya sebuah negara kepulauan dekat lautan Atlantik. Terletak kira-kira 570 km barat pesisir Afrika Barat dan terletak di benua Afrika. Jiran paling dekat Cape Verde adalah Senegal. So disebabkan geografi Cape Verde ni terletak di Afrika, persatuan bola sepak diorang bernaung di bawah Confederation of African Football. Rakyat Cape Verde ni lebih kurang 600,000 orang je, tapi ranking FIFA sekarang ni di kedudukan 72. Paling power pada Februari 2014, Cape Verde berada di ranking FIFA 27, top 30. Dan ranking paling teruk diorang di kedudukan 187 pada April 2000. So nak mengatasi masalah anak jati yang tak berapa nak ramai dan yang ada pun tak berapa nak power, diorang lebih banyak menggunakan player berdarah warisan dalam skuad kebangsaan. Tengok call up diorang pun mostly lahir dekat overseas dan main dekat overseas. Player star Cape Verde, player paling ramai harga 15 juta, Logan Costa, umur 24 tahun, lahir dekat France, main di posisi centre back bersama Villarreal. Selain tu ada Wagner Pina, umur 22 tahun, lahir dekat Portugal, main dekat posisi right back bersama dengan kelab Portugal, Estoril Pirae. Top scorer diorang dan player paling banyak caps dengan skuad kebangsaan Cape Verde, Ryan Mendes, umur 35 tahun, main dekat posisi right wing bersama dengan kelab Kocaspor di Turki. Ada juga player Cape Verde ni main dekat Asia Tenggara. Contohnya Yuran Fernandez yang bermain di Liga Indonesia. Berumur 30 tahun, anak jati Cape Verde bersama dengan PSM Makassar. Selain tu ada juga player yang bermain di Liga Malaysia bersama dengan Selangor, Elvin Fortes. Umur 31 tahun, lahir dekat Belanda. Kalau skuad kebangsaan Malaysia dikenali sebagai Harimau Malaya, untuk skuad kebangsaan Cape Verde dikenali sebagai Jerung Biru. Bukan Jerung Merah. Dikendalikan oleh anak jati Cape Verde sendiri, Bubista, sejak tahun 2020. Kalau dekat Afrika, diorang ni kira pasukan underdog tapi boleh jadi giant killer. Agak regular main dekat African Cup of Nations. Penampilan pertama pada musim 2013 berjaya sampai quarter final dan ulangi pencapaian tu pada musim 2023. Cuma sekarang terlepas slot ke AFCON 2025 lepas jadi pasukan tercorot grouping dalam pusingan kelayakan. Setakat ni diorang tak pernah main dekat World Cup. Cuma sekarang ni tengah bertarung dalam kelayakan World Cup 2026. Cape Verde tengah leading grouping dan ada peluang terbaik nak layak ke World Cup, fight dengan Cameroon. Daripada 6 match grouping, menang 4 kali, seri 1 kali dan kalah sekali. Based on performance semasa, daripada 5 match, menang 2 kali, 1 seri dan 2 kalah. Jumpa Malaysia ni kira match sparring lah sebelum diorang sambung kelayakan World Cup pada September nanti. Lepas main dengan Malaysia, diorang akan jumpa pula friendly dengan Georgia. Ini memang first time Malaysia dan Cape Verde bertemu dalam perlawanan bola sepak. Match ni akan jadi pertarungan fizikal untuk Malaysia. Cape Verde dikenali dengan organisasi bertahan yang kemas, main low block atau mid block dengan formation 4-3-3 atau 4-2-3-1. Sebab tu jarang result diorang menang besar. Habis squad pun menang 1-0 atau 2-1. Aggregate tak besar mana. Kadang-kadang Cape Verde akan main high press, tapi kebanyakan masanya diorang akan tunggu dekat midfield, tunggu opponent buat kesilapan dan rampas bola. Lepas tu diorang akan counter attack menerusi player flank yang lincah. So pengalaman dan kualiti player akan membezakan match Malaysia bertemu dengan Cape Verde ni. Match lawan pasukan yang berada di ranking tinggi-tinggi ni kita tak harap banyak lah. At least dapat seri. Kalau menang tu kira bonus. Cuma menarik untuk kita tengok apa plan taktikal Klemovski nak pakai bila jumpa team power.
Lebih defensif ke atau nak main ofensif? Main parking bus ke atau nak main ball possession dan main open? Kita tengok apa plan dia nanti. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.